Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klamowski menunaikan janji bersama pasukan kebangsaan. Baru-baru ini jurulatih kelahiran Australia itu telah mengumumkan senarai 38 orang pemain yang dipanggil untuk ke kem latihan pusat Harimau Malaya bermula 18 Mei. Beliau membuat kejutan apabila menyenaraikan 38 pemain dan mengekalkan 26 orang pemain daripada panggilan kem bulan Mac lalu. Bekas jurulatih FC Tokyo ini menepati janjinya untuk membuka ruang kepada lebih ramai pemain muda untuk bersama pasukan kebangsaan apabila menyenaraikan beberapa pemain muda berbakat dalam senarai panggilan kali ini. Kalau lihat tempoh saya di FC Tokyo, saya berikan peluang kepada 13 pemain buat penampilan pertama. Semua berumur di bawah 21 tahun. 9 daripadanya datang daripada akademi kelab. Jadi saya tidak takut memberikan peluang kepada pemain-pemain muda, kata Klamowski. Antara yang mencuri tumpuan ialah dua pemain muda Johor Darul Ta'zim JDT, Alif Ahmad dan Syafizan Arsyad mendapat peluang bersama-sama dua pemain Selangor FC2, Haikal Danish dan Aiman Hakimi. Bukan itu sahaja, beliau turut memberikan peluang kepada beberapa lagi pemain muda seperti Fergus Tienry, Muhammad Abu Khalil, termasuk Hakimi Azim yang sudah menjadi pemain utama bersama KL City turut diberi peluang. Kem latihan pusat Harimau Malaya kali ini dipecahkan kepada 3 fasa dan fasa pertama bermula pada Ahad 18 Mac dengan 28 pemain dipanggil. Fasa 2 pula melibatkan penambahan 8 orang pemain bakal hadir sebelum 2 lagi tonggak penting iaitu Hector Hevel dan Dion Cole pada 1 Jun 2025.